mesej daripada keluarga salah seorang orang biasa ni, rakyat biasa. Dia bukan ahli parti politik, dia bukan pemain industri politik, no. Dia orang biasa. Tetapi dia ni aktif dalam social media. Dan dalam social media, kita tengok video-video dia kebanyakannya membincangkan tentang isu-isu rakyat. Banyak tentang budi madani, banyak tentang polisi-polisi dasar-dasar kerajaan. Of course dia kritik, tetapi bahasa dia adalah bahasa untuk mudah difahami dan semua orang boleh follow. Kita mendapat pemakluman 3:30 pagi semalam, rumah dia didatangi pihak polis pagi tadi, 3:30 pagi semalam, awal pagi tadi, didatangi pihak polis. Kemudian bila dibawa ke IPD Nang Wangi ni, mula-mula ke Shah Alam, kemudian dibawa IPD Nang Wangi, dan sekarang ini disiasat di bawah akta hasutan, disiasat di bawah kanun keseksaan, dan disiasat di bawah akta komunikasi dan multimedia. Kerana video dia berkaitan dengan isu yang dikaitkan dengan akaun di Israel yang dikatakan dimiliki oleh Dato' Seri Anwar Ibrahim, yang SPRM telah jelaskan dengan begitu tuntas bahawa dia telah disiasat dan tiada kaitan dan sebagainya. Hak rakyat untuk bersuara itu ada, dan hak ini dijamin di bawah undang-undang. Kalau ada sesiapa yang tidak puas hati dengan statement yang dilakukan oleh rakyat Malaysia ni, samanlah di sivil, saman secara sivil di mahkamah. Kenapa nak gunakan rejim ini, nak menggunakan agensi-agensi penguasaan polis? Banyak lagi kes di luar tu yang boleh disiasat. Saya just nak maklum kepada rakyat Malaysia, teruskan bercakap. Kena bercakap. Bercakap itu tidak salah. Kalau kita bercakap dengan elok, kita bercakap untuk mengkritik kerajaan, itu dibenarkan oleh undang-undang. Perkara 10 Perlembagaan Persekutuan. Ini merupakan salah satu intimidasi yang dikenakan kepada OYDS, kerana OYDS memberitahu saya beliau baru saja balik bermain bola sepak, dan semasa baru saja tidur untuk esok bekerja, beliau telah ditahan dan dijemput oleh pihak polis untuk ke balai. Dan saya telah berhujah. Saya bertanyakan kenapa ia ditangkap bahawa akta-akta ini, meskipun akta-akta itu telah dikatakan tidak berperlembagaan. Magistrate pun hanya menjalankan tugas, dan setelah mereka mendengar hujahan kita, dia jadi macam akademik dan textbook. Terpaksa buat benda ni berkali-kali. Padahal kita tahu ianya tidak salah, dan kita harapkan rakyat terus bersuara dan menjadi lebih pandai hari dan hari. Patutnya polis lewat pagi ini tangkap pencuri.